Bercuti di Kuala Linggi hari ni, nak daftar dulu di tepi ni menunggu persiapan bilik. Nampak kawasan ni. Okey, dah masuk bilik yang agak sederhana. Okey lah, sesuai lah untuk keluarga kecil. Bersih jugalah di dalamnya. Tapi adalah beberapa isu dia yang saya tak suka bercakap. Apa pun boleh tengok kat luar ada apa ni, kawasan. Nampak kan dia punya pokok bakau tu. Air jauh jugalah, tenang. Ni waktu petang dekat sini memang tenang. Okey, dah malam pun nampak air dah pasang. Tak nampak lah pokok sebab gelap kan. Tapi tak apa, kita tengok pula pada waktu pagi nampak dah tinggi dah, air dah pasang. Betapa besarnya kuasa Allah. Dan itulah kita tahu pasang surut air, melihat pada waktu air naik dan waktu air turun. Okey, nampak sekarang ni dah nampak pokok itu waktu air dah surut pagi. Okey, dah boleh dah siap-siap balik. Sebenarnya tak ada apa nak cakap sangat pasal Cili ni. Apa pun, selamat bercuti kepada sesiapa juga. Tempat ni perlu banyak pembaikan. Sebab itu saya rasa tak sesuai lah untuk saya rekomenkan. Apa pun, tempat yang indah.